Abang Salihudin ke? Ya saya. Okey bang, barang ni COD RM78 bang. Bagi saya tengok dulu. Tak, sekarang saya tanya abang ada order ke tak ada order sekarang barang ni? Buat aku macam tak ada duit pula kau ni. Confirm lah. Ni jam tangan ni, bukan jam dinding. Yang saya order jam dinding. Sebab tu saya tanya bang, abang ada order tak ada order? Abang kata ada tadi. Jangan koyak macam tu. Tak nak aku barang ni. Aku tak nak barang ni. Tak boleh bang, abang kena bayar barang tu. Tak nak. Malah macam tu tak? Sekarang abang ada duit tak ada duit sekarang? Saya ada duit, takkan aku nak bayar barang salah. Tak boleh macam tu bang. Kau ambil barang ni. Bang, agak-agak ah. Woi! Kau cakap apa tu dengan bos aku? Aku dah cakap kan lain kali, kalau customer dah koyak, minta duit. Tak, bukan saya tak minta. Saya dah minta. Lain kali sebelum bagi, minta duit dulu. Kau tu tak kalau kita sekarang macam mana? Kalau customer dah koyak, tak bagi duit, lepas tu kita return, jadi seller ingat kita ni apa? Rembat barang. Lepas tu siapa tanggung? Company tanggung. Siapa rugi? Company rugi. Kan tolak gaji cakap company jahat, company zalim. Kau tak boleh fikir semua tu? Tak, saya bukan tak minta. Saya dah minta. Habis ni sekarang siapa tanggung? Ya, macam ni. Dah rabak dah macam ni. Tak apa, saya bayar. Kalau macam tu susah sangat saya bayar. Hei, tak tahulah kau ni. Dah kau pergi atas mana lah. Kang bagi settle dengan Nasyar. Habis. Sorry, benda kecil pun tak boleh settle. Geraklah.